Okay, rancangan ni sebenarnya kita lebih kepada mencari selebriti terunggul. Itu kita punya tagline lah. So, kita bukan mencari ratu cantik. Macam daripada, kita ada 7 episod. Episod pertama ialah pengenalan. Kemudian episod kedua ialah makeup. So, kita ada makeup, ada fashion, and then kita ada lakonan, pengacaraan. Dan juga yang final sekali ialah catwalk. Tujuan kita buat ni ialah untuk mencari selebriti, bukannya kita mencari model terkenal. Selebriti ini merangkumi segalanya lah. Dia boleh mengacara, dia boleh berlakon, dan juga dia mungkin boleh menjadi cover di mana-mana majalah lah. Rancangan ni pun kita dah bergerak ke episod yang keempat, yang mana minggu depan kita ada lagi episod lakonan. Yang ini kita banyak kejutan sebenarnya, yang mana dalam rancangan kita ni gadis-gadis M2 ni tidak dibagi tahu apakah cabaran seterusnya. Maknanya bila diorang bangun tidur, diorang dah prepare, tapi diorang tak tahulah apa benda yang diorang kena buat. Cuma kena prepare diri diorang. Maksudnya daripada segi fizikal lah, cukup tidur apa benda semua. Macam episod ketiga hari tu, diorang tak tahu diorang dibawa ke mana. Yang diorang tahu, diorang dipakaikan pakaian daripada butik Rizman Rozaini dan dibawa ke lapangan terbang Subang Sultan Abdul Aziz untuk ada catwalk di tengah-tengah panas. Itu antara challenge-challenge kita lah. Sebenarnya ramai yang berpendapat kita mengikut program luar. Contohnya ada yang sebut American Next Top Model. Mungkin dia orang melihat daripada segi cabaran yang kita bagi. Sebenarnya ini kalau ikutkan memang idea asal kita, yang mana Gadis M2 ni ialah gabungan antara Astro dengan Harian Metro. Pada mulanya kita nak buat Gadis muka 2 Metro. Tapi sebenarnya mungkin diorang melihat daripada segi cabaran sahaja. Sebab cabaran tu kita ambil, mungkin ada persamaannya sebab kita nak daripada segi mentality, cara macam mana diorang menyahut cabaran itu. Tapi nak kata kita tiru tu mungkin jauh kot, sebab macam program tu dia lebih kepada kecantikan, macam kita ialah lebih kepada mental dan juga fizikal punya cabaran. Mungkin kita boleh listkan ataupun senaraikan kelebihan keistimewaan program ni lah, berbanding dengan program-program reality yang melibatkan fashion, kecantikan di Malaysia ni. Okey, daripada awal lagi, daripada uji bakat, kita punya kelainan ialah dari segi kita punya uji bakat. First, diorang perlu hantar gambar. Kemudian, diorang kena datang tanpa makeup, bersih, muka tak perlu ada makeup. Jadi kita masuk uji bakat tu, kita nampak natural dia lah. And then kelainan dia, kita bukan kata melihat pada kecantikan. Itulah satu, sebab kita suruh dia orang tak ada makeup. And then bila di dalam bilik uji bakat, yang kita orang uji ialah kepada keinginan ataupun kesungguhan dia orang untuk berada di dalam kita punya program. Itu yang kita tekankan, bukan sebab kebolehan menyanyi. Itu sampingan lah, kebolehan menyanyi, mengacara ataupun berlakon. Itu ada sampingan. Tapi yang perlu kita lebih tekankan ialah sejauh mana dia orang nak berada dalam industri ni. Macam Budi pun tahu kan, banyak reality show menyanyi, at the end of the day menyanyi jadi pelakon, jadi pengacara, macam-macam. Jadi daripada sini Gadis M2 ni kita dah korek kelebihan dia orang ni, maknanya package. Sebab tu kita punya tagline ialah selebriti terunggul. Maknanya dia ada semua tu. Kalau nak jadi pelakon dia ada, kalau nak dia jadi pengacara pun dia ada, menyanyi pun dia ada, dan juga daripada segi kecantikan tu something yang subjektif lah kan. Semua orang mempunyai pandangan yang berbeza tentang kecantikan. Dan juga program ini menampilkan beberapa orang selebriti boleh sentuh tentang kita ada selebriti yang macam kita untuk ni kita panggil Tengku Azura untuk catwalk. Lepas tu kita pun ada Rizman Rozaini, dia pun antara selebriti jugalah daripada segi fashion kan. Dan kita ada Pak Neil. Awal ialah kita punya pengacara. Awal ialah pengacara kita. Dinas kita punya Big Sister. Big Sister ni ialah untuk monitor diorang, diorang punya perkembangan daripada sehari ke sehari. Dan kita ada Datin Sofia Jin sebagai juri tetap, dan kita pun menjemput beberapa selebriti lagi lah, seperti Shahnaz Ahmad, and then kita ada Liz Dawati, untuk lebih berkongsi pengalaman diorang dekat dalam kita punya program ni lah.
Mungkin boleh ceritakan tentang event hari ini lah, apa pengumuman yang akan dibuat? Okey, hari ini ialah tentang kita punya penajaan. So kita ada penajaan bersama dengan Rafflesia, kita ada Air France dan juga SNIPS Academy. Ini ialah yang menaja kita punya juara. Macam Rafflesia dia bagi kita juara 30,000, tempat kedua 20,000 dan tempat ketiga 10,000 barang kemas lah, barangan kemas. Dan kemudian Air France menaja juara kita untuk terbang ke Paris 2 tiket pergi dan balik. Dan SNIPS dia menaja kita pembiayaan beasiswa, maknanya juara kita boleh dapat pembiayaan sebab SNIPS mengajar kita daripada segi solekan apa benda semua, so dia menaja kita untuk yang itulah. So juara kita akan dapat menaja sebanyak 20,000. Okey, setakat ini minggu yang kelima, boleh ceritakan sedikit perkembangan apa yang berlaku dah setakat ini untuk program reality? Okey, buat masa ni dah nak masuk ke 5, episod yang kelima. So kita dah ada penyingkiran 3 orang penyingkiran. So kita ada lagi 7. Dan 7 ni dia punya cabaran akan berakhir pada episod yang ke-7 lah, bulan Julai nanti. So 3 yang tersingkir itu daripada cabaran solekan, cabaran fashion, dan yang ketiga ialah cabaran cover girl. Semua ni ialah melalui juri. Juri yang menjurikan 100% lah daripada juri, daripada dia bukan saja daripada yang keluar di TV. Pihak juri melihat daripada segi 1 minggu punya perjalanan cabaran tu, maknanya daripada karakter dia orang sendiri dan termasuk juga cabaran tu lah. Dan kita dah 3 orang tersingkir. So 3 orang tu ialah Aidilia, Mira dan juga Izumi. Okay, macam mana pula penerimaan penonton, respon penonton setakat inilah yang kasih terima? So far alhamdulillah kita mendapat positif punya respon daripada penonton. Mungkin penonton dah faham konsep. Awal-awal dulu mungkin penonton agak kurang faham kan konsep apa yang kita cari, dan komen-komen yang kita terima pun positif alhamdulillah. Dan harap-harap kita ada sambungan untuk next season lah, sebabnya ramai yang bertanya bila lagi ada. Maknanya rancangan ni sudah boleh diterima, walaupun pada awalnya ada yang menganggap ini ialah pertandingan Ratu Cantik. Sebenarnya kita bukan mencari Ratu Cantik. Okey, jangan lupa saksikan rancangan Gadis M2 setiap Ahad pukul 10 malam di Astroria 104. Ulangan hari Sabtu pukul 9 pagi.